Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah hari yang berbahagia ini kita telah menghadapkan, kita dihadapkan ni, di hadapan kita ini ada ayam goreng bantut namanya. Ayam goreng bantut ni digoreng dengan tepung, disalut dengan tepung. Setelah itu dia nanti dicicah dengan lada kesayangan kita, iaitu lada. Ini namanya, orang cakap lada syaitan, tapi saya tak cakap lada syaitan. Tak boleh makan syaitan, sebab nanti kalau makan syaitan kita jadi macam syaitan. Ini saya cakap lada pedas saja. Lada pedas ni tinggi, memang pedas ladanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Boleh kan? Dah itu kita ada limau kasturi. Kita cecehkan limau kasturi. Ini dia. Dan kita juga ada ulam. Ulam ni ada kacang boncis, ada mentimun, ada kangkung. Enak juga. Baiklah, mulai kita makan. Cuci tangan dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ini dia. Namanya ayam bantut atau ayam kemel namanya. Mari kita makan. Kita letak sambal yang pedas ni. Memang sedap. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nyam 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 nyam. Sedap memang sedap. Kita tambah lagi dengan kacang macam. Memang sedap. Kata ni, dengan lada ni dia dapat.